Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Okay, so untuk korang yang ada komitmen tinggi dan tak mampu untuk bayar semua pinjaman-pinjaman korang dan nak selamatkan nama korang daripada kena bankruptsi dengan bank negara. So, jawapan yang terbaik AKPK. Start membayar dengan AKPK dan fokus untuk bayar dekat satu tempat sahaja berbanding sebelum ni korang kena bayar untuk bank-bank yang berbeza atas pinjaman korang dengan pembayaran bulanan yang tinggi. Betul tak betul? Betul lah bang. Betul. So, pihak AKPK akan uruskan pembayaran korang ni setiap bulan sehingga 10 tahun. Lama tu abang kakak. Tapi itulah yang korang kena hadap untuk pastikan nama korang cantik balik. Once korang dah daftar dengan AKPK, korang kena berhenti bermimpi untuk korang buat pinjaman baru dalam tempoh korang membayar dengan AKPK. Sebab memang takkan lepas dengan bank. Ingat, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam sultan.